بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita dalam rumah Allah. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sekali saya mohon maaf atas kehadiran yang lewat. Pagi tadi ada urusan penerimaan pelajar baru tahfiz di Banting, sehingga tengah hari tadi ada interview pelajar, menyebabkan saya jam 1 lebih baru dapat pulak. Saya mohon maaf atas kelewatan. Sebagaimana yang telah pun dirancang oleh pihak Masjid Nahdah Syekh 18 ini, alhamdulillah hari ini kita masuk bulan Ramadan, kita nak bincang tentang sembahyang. Meskipun sembahyang pada bulan Rejab, pada ketika mana bulan Rejab yang pas, kebanyakannya buat pada waktu itu, tapi mungkin kita tak sempat. Tapi bahasa Jawa orang panggil apa? Better late than never. Tak pandai juga Ustaz. Jadi tak dikira sebagai lewat, akan tetapi sebaiknya kita murajaah tentang solat setiap tahun, iaitu pada setiap bulan Rajab. Mengaji pun ada, masya-Allah, ada tidak azan. Jadi alhamdulillah, tajuk yang diberikan pada saya pada hari ini ada dua tajuk, iaitu berkenaan dengan praktikal saja. Praktikal. Jadi pihak masjid tadi ada minta, ada tanya ada flyers apa-apa nak ada. Tak ada lagi masa sekarang sebab ni hanya praktikal untuk kita ingat balik apa yang kita dah tahu, dah buat sebelum ini. Ada dua tajuk. Yang pertama, praktikal syarat sah solat dan praktikal wajib syarat wajib solat. Yang kedua, untuk sesi selepas rehat, iaitulah praktikal rukun-rukun solat. Betul ya? Rukun-rukun solat ni dia panjang sikit, jadi kemungkinan kita akan ambil waktu sebelum rehat tu kita dah masuk. Ya, boleh ya? InsyaAllah. Jadi saya cuba yang terbaik untuk mengupas dengan lebih terperinci. Jika ada salah silap, mohon tuan-tuan tulis, catat, tegur, dan kita cari solution yang terbaik sampai pada insya-Allah.
Yang saya hormati Tuan Nazir Masjid, seluruh jawatan kuasa, muslim-muslimat, hadirat yang berhormati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bila kita bicara tentang solat, ianya merupakan satu amalan yang Allah akan hisab pada permulaan. Dalilnya ialah sebagaimana Allah berfirman dalam hadis kursi, menyatakan kepada para malaikat, sesungguhnya inna awwalu yawmal hisab yawmal qiyamati as-salah. Perkara yang pertama Nabi sebut, perkara yang pertama yang akan dihisab, yang akan dikira, yang akan dicatat, yang akan dinilai, iaitu tentang sembahyang. Kemudian hadis itu tak berhenti di situ. Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, lihatlah orang ini. Lihatlah orang ini. Cuba lihat orang ini, solat dia sempurna ataupun tidak. Dalam hadis itu ditulis demikian. Allah berfirman melalui hadis kursi. Maknanya dia sebut hadis kursi, dia bukan ayat Quran, hadis yang mana kata-kata daripada Nabi, tetapi maksudnya daripada Allah. Jadi kata daripada Allah, maksud daripada Nabi. Maksudnya datang kata-kata itu daripada Allah sendiri. Wahai para malaikat, lihatlah orang ini, bagaimana sembahyangnya, sempurna ataupun tidak. Jika sempurna, tulis sebagai sempurna. Jika tidak sempurna, ambillah solat sunatnya, tampung solat wajibnya. Jadi memberi faham pada kita bahawa hadis ini memberi faham pada kita, yang pertama, amalan yang pertama yang akan dinilai oleh Allah ialah sembahyang. Yang kedua, Allah nak sembahyang kita sempurna. Maksud sempurna itu kita tahu sah dan batalnya, kita tahu cara sembahyangnya, dan kita tahu cara mempersembahkan kepada Allah, dan Allah terima. Memberi maksud kita perlu tahu, dan kita perlu ingat apa sahaja yang ada dalam sembahyang itu yang wajib kita belajar, yang kita tahu wajib kita kena belajar dan kita ingat, supaya kita tidak terlupa pada setiap kali kita sembahyang. Bila setiap hari kita sembahyang, kadang-kadang kita ada satu penemuan baru ataupun satu masalah baru. Kalau macam ni, macam mana? Kalau contoh seseorang itu sakit, luka di lengan, tiba-tiba nak ambil wuduk. Macam mana nak ambil wuduk? Waktu tu baru tertanya-tanya, macam mana nak ambil wuduk? InsyaAllah tentang tajuk solat bagi ibadat pesakit, bukan minggu ni, minggu akan datang. Bila? Terakhir. Last. Minggu keempat. Minggu keempat. Minggu ketiga. Tapi insyaAllah saya nak bawa kepada tuan-tuan seorang lagi ustaz, yang dia adalah pengarang kitab. Dia sendiri yang bentangkan insyaAllah, dan untuk tajuk khas berkenaan dengan tentang solat pesakit, ibadat pesakit. Sekarang kita kata kita sehat, kan? Kita sehat, kita mampu diri, mampu rokok, mampu sujud. Tapi ada waktu ketika Allah hadirkan kesakitan. Waktu tu sakit kaki, tak boleh berdiri. Macam mana nak sembahyang? Tapi kita faham soal nak duduk boleh. Kalau siapa yang tak boleh berdiri boleh duduk. Tapi ada caranya. Ada caranya bagaimana seseorang itu nak duduk. Jadi kalau dah tak mengikut caranya, tak sah sembahyang. Walaupun dia duduk, dia kata dia sakit kaki, ada syaratnya. Jadi syarat-syarat itu hanya kita sendiri yang tahu jika sekarang ni kita belajar. Ya, maknanya tak tengok orang tu sakit kaki, dia duduk atas kursi, dia sembahyang. Oh, orang tu sembahyang macam tu. Sampai satu ketika kita sakit kaki macam tu, kita pun tiru macam tu. Maknanya kita bukan mengaji. Kita tengok orang,
kita buat. Kita tak nak begitu. Kita nak kita mengaji. Dengan sebab kita belajar, satu hari Allah bagi sakit, kita buat melalui apa yang kita belajar. Begitu. Baik, itu tentang soal ibadat sakit khasnya untuk solat. Jauh yang lebih penting dan yang lebih utama untuk kita faham ialah tentang tajuk yang kita nak bentangkan yang pertama ini, iaitu berkenaan dengan syarat wajib dan juga syarat sah. Setiap amalan, setiap ibadat mesti ada syarat wajib, syarat sah. Begitu juga kepada solat. Syarat wajib ada 3. Ini kita Allah SWT kita ulang kaji. Dan kita akan buat praktikal sikit tentang tajuk-tajuk ini. Yang pertama tentang syarat wajib. Memberi maksud siapakah yang wajib solat, iaitu ada 3. Kalau kita tahu 3 ini, kita mampu faham dan tahu adakah kita wajib solat ataupun tak wajib solat. 3, yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Kita masuk satu-satu. Saya suka sebut poin dulu supaya kita dah nampak gambaran. Kita nak bahas 3 itu. Yang pertama Islam. Wajib bagi orang Islam sembahyang. Memberi maksud orang bukan Islam tak wajib, malah tak diterima sembahyang. Jika sekiranya orang bukan Islam, dia sengaja nak sembahyang, kononnya dia kata, saya pun nak minta pada Tuhan you juga, saya nak solat sekali boleh? Kan? Dia minta izin pada pengurusi, datang masuk dalam masjid ni, dia nak sembahyang lebih gitu. Dia tak wajib. Dan satu tak wajib, yang kedua tak diterima pun amalannya. Kenapa? Syarat Allah menerima sesuatu amalan mesti Islam dulu. Allah sebut dalam Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa-siapa yang memilih selain daripada Islam, maka tidak akan diterima amalnya. Contoh, kita lihat ada kawan-kawan kita, dia buat baik. Kadang-kadang kita buat masih buka puasa, dia kata saya pun mau sedekah sama Cina. Dia nak sedekah sama. Dia pergi pondok mana-mana, dia nak donation sama. Dia kata saya pun mau pahala. Kan? Tapi pahalanya tidak diterima. Kenapa? Kerana dia tak masuk Islam. Walaupun dia melakukan perkara yang baik, syaratnya Islam. Kita pandang kasih sayang pada orang bukan Islam ialah ajak mereka masuk Islam. Kerana sifat mereka dah baik, tapi rugi, serugi-ruginya bila mana mereka tak perlu Islam. Jadi Islam ini adalah syarat wajib. Bagi yang nak sembahyang, mesti dia Islam dulu. Bila kita dah Islam, maka kita wajib sembahyang. Yang kedua, syarat wajib yang kedua iaitulah baligh. Hukum baligh ini melihat kepada setempat dan melihat kepada tanda-tanda seorang itu baligh. Seorang lelaki dengan perempuan tak sama umur balighnya. Kan? Kalau di Malaysia, perempuan kebanyakan 9 tahun, lelaki kebanyakan 12 ataupun 13 tahun. Tapi kalau di Mesir, saya duduk di Mesir, tuan-tuan,
Yang lelaki lebih awal mereka balik. Jadi keadaan tempatnya kadang-kadang tak sama. Melihat kepada faktor persekitaran juga. Dan juga di antara tanda-tanda balik kepada anak kita yang mungkin saja baru remaja, tumbuh bulu di muka. Dan juga yang kedua, suara dah bertukar menjadi lebih kasar. Itu di antara tanda-tanda. Mimpi basah, kan, sama ada lelaki dan perempuan, itu adalah tanda balik. Bila tanda balik, maka wajib untuk sembahyang. Maka memberi maksud kanak-kanak tak wajib sembahyang, tapi diajar untuk dilatih sembahyang. Sebagaimana Nabi suruh, murru awladakum bis-salah bi-sab'i sinina. Hendaklah kamu menyuruh anak-anak kamu sembahyang bermula umur 7 tahun. 7 tahun dah ajak anak sembahyang. Tapi wajib lagi? Tak wajib lagi. Kalaulah anak kita satu hari, 2 hari-hari kita duk kejut subuh sembahyang, waktu ketika hari itu dia kata tak naklah sembahyang. Kenapa pula? Kan hari-hari sembahyang ya, sejuk lah ya. Tak apa. Tak ambil wuduk pun tak apa, terus sembahyang. Boleh dah tuan? Ini kan lihat. Sebab pada mereka tak wajib. Jadi sengaja kita nak ajar mereka tentang sembahyang, skip ambil wuduk tak apa, nanti ambil wuduk lain. Jadi itulah di antara cara didikan, di antara didikan yang perlu kita lakukan pada anak. Jadi ada orang tanya, contoh bulan puasa. Bulan puasa bila pula Ustaz? Nak suruh anak untuk berpuasa bila pula? Bila pula? Ada tak Nabi suruh kita ajar anak kita latih berpuasa umur sekian? Ada? Yang kita hanya tahu tentang solat. Maka ulama mengambil dalil yang solat tadi sebagai satu qiyas, dalil qiyas kepada puasa. Jadi memberi maksud, kalau walaupun Nabi tak cakap tentang puasa pada anak-anak untuk kita ajar ni, tetap diambil dalil qiyas, iaitu kalaulah Nabi suruh ajar anak kita umur 7 tahun sembahyang, begitu juga 7 tahun berpuasa. Alhamdulillah, betul tu. Pagi-pagi kita bangun, kita gerak anak-anak kita bangun sahur, cucu kita bangun sahur. Tapi yang tak kenanya, tak apa, makan sahur, saya tidur balik, subuh tak sembahyang. Subuh tak sembahyang, rugilah. Jadi kedua-duanya perlu dilatih pada berumur 7 tahun. Bila dia sampai untuk dia wajib sembahyang? Ketika mana sampai umurnya balik. Salah? Ada soalan? Ada soalan dekat tu? Ada soalan? Baik. Kita masuk yang ketiga, iaitu syarat wajib yang ketiga ialah berakal. Bila sebut berakal, semestinya seseorang itu dalam keadaan tidak gila. Semestinya dalam keadaan waktu itu dia waras. Memberi maksud siapa saja yang sakit, selagi mana dia masih waras, hatta terletak atas katil sekalipun, tak boleh bergerak kaki dan tangan, tapi masih waras, wajib tak sembahyang? Wajib. Inilah tips bagi mereka yang menjaga orang sakit. Kita jaga orang sakit, kadang-kadang kita jaga ahli keluarga kita yang sakitnya. Dia tak mampu untuk nak ambil wuduk sendiri. Sebelum kita nak pastikan dia ambil wuduk, kita nak kena bersih dulu. Nanti kita masuk syarat sah sebenarnya. Nak kena bersih dia dulu, baru nak ambilkan dia wuduk. Habis macam mana nak ambil wuduk? Kalaulah yang sakit tu suami, yang jaga tu isteri, macam mana nak ambil wuduk?
Yang suami dia tak boleh angkat tangan. Isteri macam mana nak angkat tangan? Kalau bukan batal lah wudu. Isteri, suami isteri kan batal. Macam mana nak ambil wudu? Pakai dulu. Pakai sarung tangan. Boleh tak? Boleh tak? Tak ada sarung tangan, ambil plastik. Selong tangan dalam plastik tu, ikat di pergelangan tangan, ambil wudu. Cara nak ambil wudu pun kena tahu. Nanti kita akan bahas panjang lah dalam ibadat sakit. Tapi nak cerita ni kita sebut sikit. Bagaimana nak mencucikan anggota badan dengan wudu, mesti air yang banyak. Jadi bila air yang banyak, takkan kita nak ambil air setimpa sebaldi nak jebus. Tidak. Mungkin saja untuk mudah kita ambil botol spray. Dia terbagi, ambil botol spray. Bagi Adam, niat wudu, niat tak habis pun. Dia niat dalam hati dia. Kemudian kita spray. Spray di muka, bukan spray di keliling muka, kemudian kita sapu, bukan. Kita spray, biarlah kalau boleh air itu banyak, dikategorikan banyak. Macam mana banyak? Bila kita spray, mengalir air di muka, mengalir. Kalau kita spray biasa, dia jadi macam manik-manik saja. Betul? Jadi kita terus sapu. Kita risau, takut tak menyucikan. Tapi sebenarnya dalam bab wudu ni bukan maksud menyucikan macam yang kotoran, tidak. Ada sampai satu tahap ambil syarat pun dah boleh. Tapi kita yang belajar, yang mengaji, biarlah kalau boleh air yang banyak itu boleh menyucikan. Maka kita spray. Spray sampai meleleh sikit. Meleleh, air meleleh, barulah kita sapu muka. Begitu. Bermula dengan muka, kemudian dengan tangan sehingga siku dan seterusnya. Jadi nak ceritanya, mereka yang sakit kok manapun wajib tak semayang. Wajib selagi mana berakal. Jadi inilah 3 syarat wajib yang diletakkan dalam syarat supaya kita faham dan tahu. Kalaulah seseorang itu dia sakit sekalipun, masih lagi dalam keadaan yang waras, wajib semayang. Ada tak kita jumpa yang dia tak apa waras, tapi dia nak semayang juga? Kan? Dia nyanyuk lah. Kan? Ada? Dia ambil wudu sampai 3-4 kali tak beri ni. Lepas tu semayang patutnya 4 rakaat, 10 rakaat tak berhenti-henti. Sampai kita di belakang, dah lah tu, dia baru tahiyat akhir. Ada kita jumpa begitu. Dia ni kategori apa? Wajib tak semayang? Wajib kerana dah tak ada fikiran yang waras. Tapi kalau dia nak buat juga, pulang. Kan kita kawan saja begitu. Banyak kita jumpa orang yang begitu. Ini kalau ketua orang dulu, ulama-ulama dulu kata, ialah benar orang yang nyanyuk ni bukan takat orang tak suka. Anak pun tak suka kalau mak ayah nyanyuk. Kan? Kita pun risau juga, takut-takut begitu. Ada ulama bagi pesan, kalau tak nak nyanyuk, baca Quran selalu. Baca Quran selalu. Quran baca, insyaAllah tak nyanyuk, insyaAllah. Itu tips untuk guru kita bagi. Supaya apa? Kita dalam keadaan sihat, tak susah anak dan cucu. Baik. Jadi itulah ketiga-tiga syarat wajib yang perlu ada kepada seseorang untuk sembahyang. Selesai. Kita masuk syarat sah. Ada soalan tak? Ada apa? Baik. Kita masuk syarat sah salat. Syarat sah salat ada 4. Dalam kitab lain ada 9.
Di kitab Munyatul Musalli ada 9. Dalam kitab yang saya rujuk ni ada 4. Adakah berbeza? Tidak, tetapi dia buat pecahan bagi khusus. Itu yang jadi banyak tu. Macam rukun solat juga. Rukun solat mazhab kita 13, tapi mazhab Hanafi 17. Kenapa beza? Kerana dia tentukan, dia pisahkan. Contoh, rukuk serta tamakninah. Kita mazhab Syafi'i, rukuk serta tamakninah adalah satu rukun. Tapi bagi mazhab Hanafi, rukuk tu satu rukun, tamakninah tu satu rukun. Jadi dia tak faham. Sama tak? Sama. Cuma bilangan saja yang berbeza. Sama juga macam kita baca suratul Fatihah. Surah Fatihah ada 7 ayat, tetapi ayat yang ke-7 berlainan mazhab. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu adalah ayat nombor 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat nombor 7. Itu bagi mazhab, bagi mazhab yang lain. Tapi ada mazhab mengatakan suratul ladzina itu adalah ayat yang ke-7. Ini nak ceritanya, kok manapun surah Fatihah 7 ayat juga, cuma berbeza pandangan ayat ni. Sama tak? Sama. Baik, kembali. Jadi syarat sah sembahyang, ada kitab yang kata 9, ada kitab yang kata 4. Kita ambil yang paling sikit dan mudah kita hafal. Boleh? Mudah kita hafal dan kita boleh tentukan 4 ni insya-Allah kita akan ingat sampai bila-bila. Ada 4. Yang pertama, suci. Saya sebut poin tu. Yang pertama adalah suci. Suci daripada hadas. Yang kedua, iaitulah masuk waktu solat. Yang kedua, syarat sah yang kedua ialah masuk waktu solat. Yang ketiga, syarat sah solat ialah menutup aurat. Dan yang keempat, syarat sah solat ialah menghadap kiblat. Ingat, yang pertama suci, yang kedua masuk waktu solat, yang ketiga menutup aurat, yang keempat menghadap kiblat. 4 ni ingat insya-Allah. Jom kita masuk satu persatu. Dalam kitab ini yang saya pakai ini, Encyclopedia Solat, membahaskan panjang lebar tentang syarat sah. Cuma saya akan ambil poin-poin yang penting supaya kita tahu dan kita bahas sebenarnya tentang setiap syarat yang dikenakan. Apa maksud syarat sah? Kalau tak buat macam tu, tak sah. Itu isu. Kita nak sembahyang ni, syarat wajib kita dah ada. Kita dah Islam, kita dah balik, kita dah berakal. Nak sembahyang ni, waktu nak sembahyang ni kena implement 4 benda ni. 4 benda ni perlu ada. Kalau tak ada, kemungkinan tidak sah. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku